Maka ibadat yang ada pada syarak itu seperti bersuci. Ini basic. Ulama susun tu cantik. Dalam bab-bab fiqh yang 4 tu, yang paling penting ibadat. Sebab nak tak nak kita kena ibadat. Dalam bab ibadat tu yang paling penting solat. Puasa kita belajar juga, tapi biasa tu guru nak masuk Ramadan baru bincang bab puasa. Betul? Dah ulama guru bincang bab puasa. Dah habis dah. Dah habis dah. Sebab tu guru saya pakai haji pun. Yang selalu duduk bincang solat. Sebab tu macam Syekh apa nama Syekh Arsyad ni, dia karang kitab khusus bab ibadat, bab solat. Sambil umum tadi orang Melayu bagi sabilan. Orang Melayu dia suka berubah rute. Kenapa? Tak apa, sabilan. Tak sabilan. Sabilul Mutadin. Kita Syekh Arsyad Banjari. Kita buka tu cerita pasal solat. Satu jilid so. Tentu guru kita. Pasal apa? Sebab tentu kita faham dalam ibadat yang paling penting solat. Sebab dia lah paling rumit. Bila buka kitab fiqh dalam ibadat yang paling rumit solat. Lain tak nak. Puasa ni boleh bahas sekejap. Boleh buat daurah lah. Solat tak boleh. Banyak. Tak lagi muafiq, masbuk, jamu, qasar, jemaah, sorang. Macam mana lagi kalau ni pandai kedok punya tu. Dia punya orang habis dia banyak. Lepas tu kalau cerita bab semayang tak habis. Tak ada. Ngaji macam mana? Ada je. Saya kadang-kadang orang tanya, ya ada ke macam tu? Kan? Macam mana nak fikir balik? Sebab dia rumit. Sebab tu banyak ulama berjaga. Nak pergi solat tu kena belajar bab suci. Ni sampai ayam mutlak pun tak kena. Ada bang saya jumpa orang habis semayang pakai yang urin. Tak cerita lah. Gelap ni. Jangan nama-nama. Kenapa je nak yang urin habis semayang? Apa? Habis semayang? Yang urin? Tak boleh. Tanya kita tak boleh tau. Tak tahu. Sekali-kali dah biar nyok pada. Janji ayo. Janji ayo. Dia pula nampak yang nyok main daripada langit. Kan atas. Turun bawah. Kira macam hujan. Okay. Faham tu? Kita belajar sungguh-sungguh. Pada saya, setiap masjid ni kena ada sungguh-sungguh pengajian dia. Basic. Banyak orang tak hati buat tu. Saya pernah jumpa depan masjid mentor sekali. Ni anak kencing. Dalam rumah ni anak kencing. Temek kencing anak. Tahu-tahu dia buat apa? Dia ambil mop, dia seret. Sampai ke ujung. Habis daripada situ sampai ke dapur. Banyak kencing. Mereka buat apa? Mana boleh buat begitu? Asyik kencing sempat ya. Ambil kain lah. Habis lah. Jumpa sikit. Apa? Bagi kena air 2-3 kali. Bila hang tarik air tu, dari situ nanti habis sampai ke dapur. Satu rumah. Berapa ramai orang macam ni? Betul-betul basic je. Lepas tu banyak tutup guru. Dia tanya banyak guru. Dia kadang dia jarang makan kedai. Dia tak yakin orang kedai basuh bersih orang makan. Jaga. Dia tutup tasawuf ni. Kita pandai ni lah. Dia ni nampak bersih. Balon. Kita. Tapi orang tasawuf dia jaga. Pasal apa tu guru tak makan? Mengaji dah batal. Tu ikan ni masak tu. Kan? Nyek dengan tai ikan dengan apa benda dalam ikan tu lagi ambil goreng goreng kita pun ngap nanti bila dia masuk kau minta maaf kan
Bagi Abang Haji makan lauk energi. Ya. Lepas tu tak cerdik minum lagi. Terima kasih. Tek ikan pun kira Ustaz. Lagi tanya soalan tu. Tek ikan tu. Kedapok ikan tekalan suatu pun tak tahu. Kalau ikan bilis tak apa. Tak kira tek ikan. Kalau ikan bilis kira jenuh itu. Siang tu. Tapi sekarang ikan bilis pun siang kan. Tu kena belajar.